Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni dengan Izani berada di Politeknik Ungku Omar, iaitu di Ipoh, Perak. Okey, sebab hari ni di atas lantikan sebagai juri sempena program Commerce Innovation and Exhibition di Politeknik Ungku Omar. Hari ni program berjalan di Jubli, Dewan Jubli Ungku Omar. So hari ni kita tengok. Okay, program seharian sampai pukul 5. Habis seawal pukul 8 pagi. Okay, jom. Bye. Assalamualaikum, saya Rosani binti Abdul Wahab. Saya hari ini berada di Politeknik Ungku Omar, Perak. Baru sahaja menilai 10 orang kata kumpulan untuk sempena Commerce Innovation and Exhibition. Okay, so dia punya calon-calon, dia punya peserta 10 grup ni memang sangat-sangat bagus. Ada yang sangat-sangat firm bila menceritakan dia punya business plan. So tadi kita ada nampak satu kumpulan yang sangat firm, yang automatik pemenang terus. So nanti kita tunggu nanti next. Okay, so itu je lah setakat ni. Okay, thank you Politeknik Ungku Omar sebab memanggil sebagai juri panel untuk hari ni. Assalamualaikum.